Okey, biasanya bila dah habis buat umrah kan, tawaf sa'i kita akan keluar pintu belakang tu. Pintu dekat Marwah. Itu tu pintu dekat Marwah. Yang mana kalau belah luar ni ada akan nampak ni. Kalau tahu belah tu Safa, belah ni Marwah. Biasanya kalau habis akan keluar pintu ni. Kalau siapa dek Clock Tower lain mak dia kapusi pi balik ke Clock Tower. Okey, untuk pengetahuan benda ni sebelum ni dah ada dah. Cuma saya tak pernah cerita lagi. Untuk pengetahuan, dekat luar kawasan ni dia dah ada tau tempat tahallul. Nampak dia ada tu kios-kios bergerak. Tempat tahallul. Jadi boleh nak mai bertahallul di sini pun boleh. Okey, saya tanya ada tadi berapa, dia tak ada cukup. Dia ada pendekkan saja. Ni watak. Dan tempat tahallul kat sini harga dia adalah percuma. Welcome, the service is free. Okey, jadi kalau siapa nak tahallul boleh lah. Jadi kalau siapa nak bertahallul tak mau pening-pening, boleh terus mai kat sini. Cuma dia tak ada cukup, dia ada gunting sahaja. Tapi dia gunting keseluruhan lah. Free. By tak boleh buat ni. Okey, moga manfaat. Jangan lupa like, komen dan share.